Baru-baru ni Honda melancarkan Honda ADV 160 dan perubahan yang ketara adalah penambahan sistem road sync kepada skuter Adventure ini. Macam mana nak test? Kita join lah dia punya event Ride the Adventure. Penambahan sistem road sync adalah penambahbaikan yang dialu-alukan. Kalau nak kawal, boleh pakai tombol pada handlebar dan sejujurnya ini akan memudahkan anda untuk tumpukan perhatian ketika menunggang. Acara Ride the Adventure adalah untuk tunjukkan kebolehan skuter ADV 160. Antaranya ialah kontes untuk sumbat barang pada ruang kargo bawah seat. Punyalah banyak. Rasanya kalau korang sesat dalam hutan pun tak lapar lah. Malangnya orang lain sumbat lagi banyak dari kami. Keupayaan off-road, apa dah hal? Walaupun hanya 160cc, tapi keupayaan skuter ADV memang tak boleh disangkal. Atas jalan, senang nak bawa, senang nak selit. Yang pasti, pulas throttle dan jalan. Kuasa pun cukup. Tapi kalau rasa tak cukup, boleh cuba abang dia, ADV 350 atau bapak dia, XADV. Yang pasti, dengan trip Ride the Adventure ni, senang kata buka mata saya kenapa skuter Adventure ini hangat dipertandingkan. Bila dah standard di set punyalah tinggi oleh Honda, terus terang saya boleh katakan susah nak lawan dengan feeling skuter ADV ni. Jikalau anda perlukan jentera dua alam yang boleh bawa pergi kerja dan hilangkan stres pada hujung minggu, mungkin anda boleh pertimbangkan Honda ADV 160 ni. Dan bila bertanya tentang siapa OG skuter Adventure, anda boleh tengok range ADV daripada Honda.